Datuk terkejut dan bercampur hairan, tapi Datuk bukanlah manusia yang mudah putus asa. Dia mencari kesan jejak rusa itu. Diperhatikannya ke arah mana tapak rusa itu lari. Dia mencium daun-daun kering yang terdapat di situ. Akhirnya Datuk merapatkan telinganya dengan bumi. Dia mengeluh. Ternyata kesan rusa itu sukar diperolehinya. Waktu Datuk berpusing-pusing di situ, seekor rusa lain muncul di depan Datuk. Rusa itu jauh lebih besar dan tegap dari rusa yang pertama tadi. Matanya berkilau-kilau bagaikan menentang mata Datuk yang terbeliak kerana terkejut. Datuk tidak melepaskan peluang dan terus melepaskan tembakan. Datuk gembira, tembakannya tepat mengenai kening rusa itu. Dia mencabut golok perak di tangan untuk menyembelih rusa. Golok ditayangkan di depan matanya. Datuk membaca sesuatu dan menghentakkan ulu golok ke tanah. Bila Datuk memulakan langkah, rusa itu segera bangun. Di depan mata Datuk sekarang wujud dua ekor rusa serentak. Dengan itu dada Datuk berdebar. Dia mula terasa ada sesuatu yang kurang baik akan terjadi. Datuk terdengar kokok ayam hutan. Datuk melepaskan tembakan, kena pada salah seekor rusa itu di kening. Rusa itu rebah dan bangun kembali menjadi 3 ekor. Datuk yakin ada sesuatu kejadian yang lain di sebalik semuanya itu. Tapi Datuk bukannya manusia lemah semangat. Kalau tidak, masakan dia berani meninggalkan kampung halamannya di Aceh, berperahu ke Pangkalan Baru dan bermukim di kawasan Beruas. Datuk terus menembak bertalu-talu. Rusa terus menjadi 3, 4, 5, 6 dan 7. Kokok ayam hutan bertambah nyaring. Daun-daun hutan di keliling Datuk bergerak-gerak bagaikan digoncang orang. Tanah yang dipijaknya jadi bersih tanpa sehelai daun. Datuk menumbuk tanah dengan tangan kiri. Dirasa daging pangkal lehernya bergerak-gerak. Datuk senyum. Dia tahu perkara ini mesti dihadapi dengan cara lain. Dia teringat pesanan arwah neneknya dari tanah seberang. Kalau berburu binatang dan terasa daging pangkal leher bergerak, alamatnya yang diburu bukan binatang lagi, tapi boleh jadi penunggu hutan atau syaitan dan orang bunian. Datuk letakkan senapang atas tanah. Dia duduk bertafakur mengumpulkan tenaga batin sambil membaca mantra yang diamalkannya. Melalui panca indera batin Datuk dapat melihat dengan jelas bahawa rusa itu adalah jin penunggu hutan itu. Muka Datuk jadi merah padam, mercik peluh, giginya dilagakannya rapat-rapat. Mata Datuk tidak berkelip. Dia melihat di depannya terdiri lembaga berbadan besar. Matanya merah menyala. Rambut panjang sampai ke tumit. Giginya besar. 2 giginya di sebelah kiri dan kanan terjulur keluar, macam gading gajah. Dia diapit oleh 6 jin yang sama hebat dengannya. Kurang ajar, manusia laknat. Suara itu bergema. Daun-daun hutan bergerak macam ditiup angin. Datuk diam bertafakur. Kau tahu kesalahan kau, manusia? Tambah suara itu. Belakang Datuk terus dibasahi peluh. Datuk diam. Dia sudah pun menutup lubang-lubang kelemahan tubuhnya dengan ilmu batin yang dipusakainya dari arwah neneknya, hingga jin itu tidak berpeluang menyatukan dirinya ke dalam tubuh Datuk. Tidak, jawab Datuk dengan berani. Kau masuk ke dalam kawasan laranganku. Aku sudah minta kebenaran. Aku tidak membenarkan, jawab jin itu dengan keras. 2 batang giginya yang terjulur bergerak-gerak. Kalau kau tidak membenarkannya, kenapa kau tidak memberi isyarat masa aku masuk tadi? Cukup tenang, Datuk menjawab. Dia sudah bersedia menghadapi semuanya. Kau manusia biadab, pekik jin itu. Pokok hutan bergerak-gerak. Percakapan Datuk dengan jin semakin hangat. Secara perlahan-lahan, percakapan itu bertukar kepada pertarungan kebatinan. Kemampuan dan kekuatan Datuk benar-benar teruji. Mata Datuk bercahaya garang dengan urat-urat timbul di dahi dan lengannya. Peluhnya jangan dikira terus-menerus membasahi seluruh badan. Datuk tahu kalau dia kalah, dia akan rebah ke bumi.
Seluruh badannya akan lebam, jadi Datuk bertekad untuk melawan dengan apa cara sekalipun. Masa berlawan itulah Datuk terasa cuping telinga sebelah kirinya lembik. Datuk tersenyum, satu tanda baik. Kemenangan akan berada di pihaknya. Datuk terus mengucapkan begini. Jong kelijong tak li cemati tebang buluh bunting pagi melemang. Belum pun tamat Datuk mengucap mentera itu, dia terasa pangkal belikatnya keras macam batu. Datuk tidak boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Datuk terus bertempik dengan menyeru nama guru ilmu batinnya. Serentak dengan itu, Datuk mengambil senapang seraya berkata, "Kalau aku kalah, aku rebah. Kalau aku menang, aku berdiri dan kau pulang ke tempat asalmu." Datuk melepaskan satu tembakan kepada rusa. Tepat tembakan Datuk kena pada kening rusa. Rusa yang berjumlah 7 ekor itu hilang entah ke mana. Kawasan itu jadi sepi. Pemandangan Datuk kembali normal. Yang wujud di depannya sekarang ialah sebatang pokok besar dengan akar-akar bergayutan yang mencecah muka bumi. Datuk menang dalam pertarungan itu. Sebelum meninggalkan tempat itu, Datuk segera mencari anak-anak kayu yang bercabang 7 yang mengarah ke matahari jatuh. Anak kayu bercabang 7 itu Datuk tikam ke bumi. Cabang yang ke-7 ke bawah. Lepas itu Datuk memotong cabang 7 lalu berkata, "Ini kawasan manusia dan kau telah pulang ke tempat asalmu." Datuk pun mencari arah dia mula masuk tadi. Dia duduk di situ lebih kurang setengah jam. Kemudian baru kawan-kawannya pulang. Semua binatang buruan dimasukkan ke dalam bonet kereta Ford Anglia kepunyaan Datuk. Dalam perjalanan pulang, Datuk dan kawan-kawannya singgah di Pekan Pengkalan Baru. Mereka makan dan minum kopi O di sebuah warung dekat surau. Cara kebetulan pula tuan punya warung itu adalah kenalan Datuk yang mana-mana satu datang dari Aceh. Datuk pun menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya. Menurut tuan punya warung itu, setiap pemburu yang berjumpa dengan rusa yang berjumlah 7 selalunya cukup sulit untuk keluar dari kawasan hutan. Kalau keluar pun, dia tidak akan sihat atau separuh gila.